asyik bergaduh, asyik tak ada. Nah ni seorang satu beli lah. Beli banyak nanti hilang juga. Sama je. Itu apa? Ni stokin Amani. Sampai lutut. Ni sampai lutut ni panjang. Panjang. Ada dua. Dua kat Amani lah. Ya. Kalau beli stokin ni pendek pun sama je. Hilang juga. Amani lah ambil. Mari kita ambil. Kain dia okey tak? Kain okey. Nipis. Kain apa ni? Ni stokin ke asal? Macam plastik. Betul lah ni. Kena pakai dulu baru rasa. Macam masalahnya cuma rasa kain dia. Adik. Keras lagi tak suci. Okey adik, ambil lagi dik. Ambil lagi atas meja. Tengok sini. Ni seorang untuk Amani saja ni stokin. Beli panjang pendek hilang juga. Tak, sama dia je. bukan, apa panggil Tak. dia? Polyester. Dia licin. Okey ni Apa? pula. Ni tudung raya Tudung. ibu dah beli. Bu, betul ke kalian ni bu? Kenapa ni? Kenapa kain dia ni? Lembik lah. Lembik. Buka besar-besar. Ni bila punya pakai? Bu, Lembik lah kain dia. bu, macam salah je kat colour bu. Lembik lah. Macam Nak pakai macam mana? tu bagi besar. Kain jenis apa tu? Chiffon lah tapi lembik. Lembik sangat. Ibu salah pilih lah Sini colour ni. pakai. Apa? Pakai tudung. Right, Najah. Oh. Lembik. Belum pakai lagi lembik. Betul lah lembik. Nanti susah nak betulkan dia punya awning. Susah nak betulkan lah awning dia. Lembik macam ni. Okey. Ada Tak nak 3 yang beli tak nak pakai. Kain dia lembik. Colour pun kuning. Ambil kuning. Bagi Bu Afiah. Ni chiffon Georgette lah. Macam ni lah chiffon Georgette dia berat. Lembik lah kain dia. Nak awning dia. Georgette nama dia. Gila awning dia nanti. Belum lagi yang ni dulu. Dah nak raya kan. Sini sikit je dah. Sini. Raya. Nabur. Pin. Ada bekas sekali. Wah, nampak tu adik. Pin. Penuh pin tudung. Nanti hilang je yang beli semua. Nampak? Belilah banyak-banyak. Nanti hilang juga. Semua dah betul washing machine. Adik, ada apa lagi dik? Pergi ambil lagi dik. Nabur, dah senang. Bila-bila pergi bawa. Baju ayah. Ni baju raya siapa ni? Oh, ayah. Bukan adik. Bukan. Tak gosok pun ni. Okey tak ni? Saiz kecil ke? Size L kan? Saiz tu saiz L tu. Biasalah ready made ni main letak. Aduh. Ya, Cina punya saiz semua kecil-kecil. Memang macam tu pun. Cina memang kecil kan. Korea tu Cina kecil. Taklah, diorang badan besar. Diorang selalu beli 4XL, 3XL. Adik, Dia langsung baju pakai siapa SL. tu? Baju ayah tu. Ayah. Sini. Aduh. Dia nampak lupa ya. Happy hari ni? Happy. Kenapa? Tadi aku duduk kat sekolah. Duduk kat school lepas tu Balik. balik. You have Belajar new apa tadi? book kan? Baca je tadi. Baju mana? Aku je ada sepatah. Apa? Eh, Buku. Buku Jawi. Sini. aku jauh ya. Buku Jawi. Bacaan Jawi. Macam mana baca tadi? Macam mana? Tunjuk satu. Tunjuk. Apa ni? Tak tahu. Tadi kan alif Tadi dah bakar. alif. Alif, ba, ta, si, ha, ho, Jim. sim, ha, Ca. cha, Ha. ha, Ho. ho, Dal. bel, Dah, pergi makan. bel, Jam. Cici apa nak makan? Teacher cakap apa? Makan. Makan. Tak makan ke tadi kat sekolah? Makan.
Ni buku yang Afia kena sambung belajar, okey? Okey. Beli dekat Shopee. Ha.